Emas ni sesuai untuk saving jangka panjang saja. Jawapan saya, ya betul. Untuk jangka masa pendek, emas memang kurang sesuai. Masalahnya, ramai yang tanya soalan macam ni, dia buat apa? Dia pergi cari pelaburan jangka pendek yang lain. Akhirnya, simpanan pun tiada. Sebab tu bila saya cakap tentang menabung emas, bukan semata-mata tentang simpanan jangka panjang. Yang paling penting adalah kita mesti ada simpanan jangka pendek dulu. Kalau tuan-puan sudah lama cuba simpan dana kecemasan dalam bentuk cash, dalam bentuk duit, kurang setahun tapi tetap belum berjaya sebab apa? Duit mudah bocor. Jadi tuan-puan boleh cari solusi ni. Pertimbangkan untuk simpan emas sebagai permulaan. Yang penting, bukan emas tu sendiri sebenarnya tuan-puan. Tapi kita perlu ada tabiat menyimpan setiap bulan. Kena paksa. Ramai orang dia mau melabur tapi menyimpan RM100 sebulan pun tak konsisten. Banyak orang tak mampu menyimpan setiap bulan. Tapi dialah sibuk mencari pelaburan yang kononnya modal kecil untung cepat, tak ada risiko confirm profit. Hakikatnya bukan masalah pelaburan. Yang perlu diperbetulkan adalah tabiat kewangan kita. Kita kena latih diri untuk sentiasa konsisten menyimpan dan ada simpanan. Untuk ada simpanan, perbelanjaan bulanan mesti kurang daripada pendapatan. Logik kan? Bila sudah berjaya kumpul simpanan, barulah sesuai untuk kita fikir pasal pelaburan. Walaupun emas ni bukan simpanan jangka pendek tuan-puan, tetapi kalau memang kita tiada simpanan langsung, it's okay. Mula sajalah dengan simpanan emas dulu. RM100 pun jadilah sebulan. Jadikan sasaran untuk cukupkan dana kecemasan 6 bulan pendapatan dalam bentuk emas. Kalau sudah cukup, boleh tukarkan semula sebahagiannya kepada tunai untuk anda simpan di ASB atau tabung haji. Simple kan? Baki lebih itu bolehlah anda teruskan sebagai tabungan dan pelaburan emas anda. Memulakan tabungan emas minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan, isi baik di bawah untuk saya bantu anda. Atau rujuk pin video saya di profil untuk terus mulakan tabungan pertama anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.